Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, klik panda yang kedua daripada dakwah dan nasihat dari Darul Furqan. Minggu dulu, klik yang lepas saya royak kata kelebihan orang sedekah tah muka bumi ni. Pada malam ni juga, pada hari ini juga, klik yang kedua, kelebihan orang sedekah ada 5 di akhirat nanti. Ada 5 perkara kelebihan orang sedekah, orang wahid khairat buat kebajikan hadwi, iaitu 5 perkara. Yang pertama, pada masa esok hari kiamat esok, sedekah jadi teduh, jadi naungan ataupun jadi payung bagi orang yang sedekah di dunia ni. Pertama, sedekah akan jadi naungan, jadi teduh, jadi payung. Kata jadi payung bagi orang sedekah di hari akhirat esok. Dan yang kedua, di akhirat juga orang yang sedekah ni Allah Taala mudah hisap amalan gapo jadi mudah-mudah. Tak ada jadi nyuyak gapo jadi mudah-mudah bagi orang yang sedekah. Yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang sedekah ni berat timai mizan di akhirat esok. Semua manusia kena timai amalan, tapi orang yang sedekah amalan lek kebajikan akan jadi berat. Yang ketiga. Dan yang keempat, bagi orang sedekah ni juga menolong dia, sedekah ni menolong dia selamat daripada titis siratal mustaqim. Akan jadi pembantu orang yang sedekah atas dunia di akhirat esok dia selamat daripada titis siratal mustaqim. Yang kelima, dia tambah dapat darajat dalam syurga. Gapo saya nak ulang? 5 perkara, 5 kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang sedekah. Yang pertama, jadi teduh, jadi naungan. Yang kedua, mudah hisap, kira cara mudah di akhirat esok. Yang tiga, berat timai amalan kebajikan. Yang keempat, mudah titis siratal mustaqim. Yang kelima, dapat darajat di dalam syurga. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.